patin tempoyak. Okey, untuk masak patin tempoyak ni kita tak perlu tumis-menumis, tak perlu minyak. Okey, kemudian masuklah bahan kisar, kemudian masukkan air yang secukupnya. Bila dah menggelegak, okey, bolehlah masukkan tempoyak. So tempoyak ni lagi banyak lagi sedap tau. So make sure kena beli dekat pasar-pasar, pasar tani apa semua tu, yang tu lagi fresh berbanding dengan dekat pasar raya. Okey, so kemudian bila dah menggelegak, bila tempoyak tu dah sebati, bolehlah masukkan ikan patin yang fresh. Okey, yang fresh lagi sedap lah maksudnya. Okey, kemudian masukkan ikan patin ni. So ikan patin ni ada dua tau, ikan patin sangkar dengan ikan patin sungai. So kalau ikan patin yang dekat pasar raya tu, itu adalah ikan patin sungai. So ikan patin sungai tu adalah tak sedap lah maksudnya, memang agak berbau, memang berbau pun. Okey, so kena pilih ikan patin sangkar yang ada di pasar tani. Okey, kemudian kita boleh masukkan lemak lah. So lemak ni memang sangat sedap lah. Kalau ikan patin ni bahagian-bahagian lemak ni memang sedap gila. Okey. Okey, bila dah masak ikan tu, bolehlah masukkan daun kesum. Okey, daun kesum ni memberi aroma yang lagi sedap lah maksudnya. Okey. Okey, bila dah siap, bolehlah tutupkan api. Okey. So inilah hasilnya ikan patin tempoyak style my mother. Okey. Tengok ni ikan dia. Ikan yang fresh. Memang sedap gila lah. Kalau makan dengan budu, cicah dengan ulam, memang sedap gila. So, selamat mencuba.